Kecoh di media sosial apabila seorang pengguna bernama Muhammad Tariq menegur pasangan Syed Saddiq dan Bella Astilah berkaitan beberapa gambar serta gaya kemesraan yang dikongsikan. Menerusi komennya, Tariq meminta agar perkara yang dianggap tidak sesuai dari sudut agama tidak dinormalisasikan. Katanya, kalau sudah berkahwin, kemesraan dan gambar bersama boleh diraikan secara halal. Dia turut mengingatkan tentang kepentingan saling menegur dan bermuhasabah. Dalam komennya, Tariq turut memetik sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ed Tabarani berkaitan batas pergaulan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Teguran itu bagaimanapun mencetuskan pelbagai reaksi netizen. Ada yang menyokong pendirian Tariq dan berpendapat teguran berkaitan batas pergaulan memang wajar diberikan, terutama apabila perkara tertentu semakin dianggap biasa dalam hubungan pasangan. Ada juga yang mengingatkan bahawa dalam Islam, bukan sahaja selepas berkahwin, malah ketika bertunang sekalipun, batas pergaulan tetap perlu dijaga. Namun begitu, tidak semua bersetuju. Sebahagian netizen mempertikaikan cara teguran tersebut dan menganggap isu agama tidak sepatutnya dijadikan bahan untuk menyerang atau mengaibkan individu tertentu di ruang awam. Ada yang berpendapat jika benar mahu menasihati, lebih baik dilakukan secara peribadi dan dengan cara yang berhikmah. Dalam pada itu, terdapat juga komen yang meminta semua pihak supaya tidak terlalu cepat menghukum. Malah, ada yang mengingatkan bahawa setiap manusia tidak terlepas daripada melakukan kesilapan dan dosa. Menurut mereka, konsep saling menegur sepatutnya disertai dengan sikap merendah diri, bukannya merasakan diri lebih baik daripada orang lain. Jadi, isu ini akhirnya membuka satu persoalan besar. Adakah teguran berkaitan agama di media sosial perlu dibuat secara terbuka, atau lebih baik disampaikan secara peribadi supaya nasihat itu lebih mudah diterima? Apapun pendirian masing-masing, yang penting jangan sampai perbezaan pandangan bertukar menjadi serangan peribadi.